الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله ما شاء الله توكلت على الله، ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله، ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله، ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله، ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, syukur kita kepada hadirat Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana malam ni kita ditakdirkan untuk sambung pengajian kita akidah kita, dan kita akan mulakan dengan memasuki kitab risalah Tauhid yang dikarang oleh Al-Allamah Imam Syekhul Islam Al-Bajuri rahimahullah ta'ala, wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid darain amin. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du, fayaqulu فقير رحمة ربه الخبير البصير إبراهيم الباجوري ذو التقصير، طلب مني بعض الإخوان أصلح الله لي ولهم الحال والشأن أن أكتب له رسالة لطيفة تشتمل على صفات المولى وأضدادها، وما يجوز في حقه تعالى، وعلى ما يجب في حق الرسل، وما يستحيل في حقهم وما يجوز. Jadi kata Al-Imam Al-Bajuri rahimahullah ta'ala, meminta daripada aku oleh sebahagian saudara-saudaraku, moga-moga Allah memperbaiki keadaan aku dan mereka. Apa yang mereka minta untuk aku tulis buat mereka satu risalah yang pendek, yang kecil, yang halus, yang mengandungi perbahasan tentang sifat-sifat Allah Ta'ala dan juga lawannya. Jadi kebiasaannya para ulama, apabila mereka menulis kitab, mereka tak tulis secara saja-saja. Mereka biasanya menulis kitab ni, dia ada kita benda yang kita panggil sebagai da'iyah, ada penyebar, ada penuntut. Jadi dalam konteks risalah ni, dalam konteks risalah ni, yang menjadi asbab kenapa Imam Al-Bajuri rahimahullah menulis risalah ni, kerana ada beberapa ikhwan. Ikhwan ni maksudnya adik-beradik lah secara lughah, secara literal. Tapi biasanya diungkapkan juga ikhwan ni kepada sahabat-sahabat yang tahapnya seolah-olah macam adik-beradik. Dan munasabahnya surau ni pun nama Al-Ikhwan kan. Dan penamaan Al-Ikhwan ni dia datang daripada Al-Quran sendiri sebenarnya, di mana Allah Ta'ala menyebutkan innamal mu'minuna ikhwah, hanya sahanya orang-orang mukmin, setiap orang yang bergelar iman, ikhwah, adik-beradik, saudara sesama kita. Dan kata Imam Al-Alusi dalam tafsir, kerana apa kita digelar adik-beradik? Kerana hubungan iman ini lebih kuat, bahkan seperti hubungan adik-beradik secara daging, darah daging, bahkan lebih baik, lebih kuat. Kerana apa? Kerana di hari akhirat Allah sebut yauma yafirrul mar'u min akhi. Di hari akhirat nanti seorang adik akan lari daripada abang dia, dan abang akan lari daripada adik dia. Tapi di hari akhirat orang mukmin dia takkan lari dengan saudara mukmin yang lain, bahkan mereka diberikan Allah syafaat di akhirat kelak kepada mukmin yang lain. Maka seperti mana kehidupan di dunia diperoleh melalui jasad keluarga, ayah kita, mak nenek moyang kita melahirkan kita, seperti itu jugalah di akhirat kelak iman memberikan kita kehidupan yang kekal di syurga sesama ahli keluarga orang mukmin. Jadi persaudaraan ataupun hubungan antara mukmin sebenarnya lebih mulia dan lebih kuat daripada apa? Hubungan sesama adik-adik. Okey. Jadi yang dimaksudkan dengan ikhwan di sini adalah anak-anak murid Imam Syekhul Islam Al-Bajuri rahimahullahu ta'ala. Okey, anak murid beliau.
Baik. Jadi anak murid beliau meminta beliau untuk menulis risalah yang pendek, okey, yang mengandungi, okey, yang mengandungi beberapa perbahasan berkenaan dengan sifat Allah yang wajib, mustahil dan juga harus, dan begitu juga berkaitan dengan perbahasan hak para rasul. Okey, jadi akidah ahli sunnah wal jamaah ni sebenarnya tuan-tuan dan puan, dia berlegar pada dua kalimah syahadah kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Yang kita sebut, aku naik saksi bahawasanya tiada Tuhan selain Allah dan bahawa Nabi Muhammad itu merupakan Rasul Allah. Ini menjadi prasyarat untuk kita digelar sebagai Islam. Tapi tuan-tuan perempuan kena ingat bahawa seseorang itu hanya digelar Islam seandainya makna dua kalimah syahadah tadi diakui dalam hati dan difahami perincian dia. Perincian dekat sini bukanlah perincian yang serinci-rincinya. Maksudnya ialah makna umum dua kalimah syahadah tadi diakui dan difahami dalam hati dan kita menafikan lawan dia. Sebab ada beberapa orang ni bila dia masuk Islam, yang kita panggil mu'allaf kan, ada beberapa sahabat saya yang pernah berkhidmat di Perkim. Perkim ni biasalah kan, pertubuhan yang khidmat ajar mu'allaf ni. Dia cerita bahawa ada orang beragama lain, antaranya beragama Hindu lah, bila mereka memasuki Islam, okay, ada yang alhamdulillah berjaya tinggalkan segala ajaran lama. Ada juga yang dah lafaz dua kalimah syahadah, digelar Islam secara IC-nya dan juga secara status rasmi dia, tapi rupa-rupanya diselidik sejak 18 tahun dia masuk Islam, hati dia sebenarnya masih lagi bersama Tuhan Shiva. Hati dia masih dengan Tuhan Shiva. Jadi kalau kes macam ni, pada hakikatnya 18 tahun dia hidup tu, dia layak digelar Islam tak sebenarnya? Tak layak digelar Islam. Kerana walaupun dia tuturkan dua kalimah syahadah, tapi dalam hati dia ada makna yang menafikan dua kalimah syahadah, iaitu apa? Ada Tuhan selain Allah. Sama juga misal kita kata orang Kristian, dia kata saya nak masuk Islam. Okey, ahlan wa sahlan, selamat datang. Dia cakaplah asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dia cakap je. Tapi sebenarnya bila selidik, tanya-tanya balik, apa yang awak faham pasal Nabi? Dia kata, walaupun saya dah masuk Islam 10 tahun, tapi saya sebenarnya tetap yakin bahawa Nabi akhir zaman ni ialah Nabi Isa AS. Nabi Muhammad aku tak nak iktiraf. Okeylah, aku lari daripada Kristian, aku tak cakap Nabi Isa ni Tuhan. Aku turunkan dia sebagai Nabi ataupun Rasul. Nabi Muhammad saya iktiraf tak sebagai Islam, saya tak iktiraf. Maka walaupun dia diucap dua kalimah syahadah, tapi dalam hati dia ada makna yang bercanggah dengan dua kalimah syahadah, di Islam ke tidak? Tak. Jadi disebabkan dua kalimah syahadah ni lah jadi piawaian dalam menentukan seorang itu Islam ataupun tidak. Maka ulama Islam kita menulis kitab-kitab akidah untuk menjelaskan dengan terperinci maksud dua kalimah syahadah dan hukum hakam yang berkait dengan dia. Jadi hukum hakam tentang dua kalimah syahadah ini disyarahkan melalui manhaj pengajian sifat 20. Jadi yang kita dah mengaji sifat 20 wujud qidam baqa sampai habis tu, termasuk juga dengan sifat wajib rasul, sifat wajib sifat mustahil rasul pun semua tu kan. Keseluruhan akidah tersebut termasuk apa? Termasuk dalam makna dua kalimah syahadah. Jadi pada hakikatnya tuan-tuan dan puan, yang kita nak mengaji malam ini dan malam-malam yang akan datang, kita nak mengaji tentang makna dua kalimah syahadah. Yang mana Nabi SAW sebut, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah, man mata ala la ilaha illallah dakhala al-jannah, miftahul jannah la ilaha illallah, dan lain-lain riwayat. Bahawa siapa yang sebut la ilaha illallah masuk syurga. Itu juga siapa yang mati dalam la ilaha illallah boleh masuk syurga. Dan dalam riwayat lain Nabi SAW menyebutkan, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah.
seafdal ucapan yang disebutkan oleh aku dan nabi-nabi terdahulu sebelum aku ialah la ilaha illallah. Jadi makna kalimah la ilaha illallah, kalimah tauhid, kalimah syahadah inilah yang menjadi kita punya modal, ra'sul ma, modal kita di dalam alam barzakh, modal kita di akhirat kelak. Dengan asbab la ilaha illallah ini ialah moga-moga menjadi asbab kita selamat daripada api neraka. Kerana sabit dalam pelbagai hadis yang menunjukkan, yang menyebutkan bahawasanya sesiapa yang dalam hati dia ada sebesar zarah la ilaha illallah, dia berpotensi untuk ditarik masuk syurga daripada neraka. Yang ni ada hamba Allah yang mana buat maksiat, Allah letak dalam neraka dulu sebab dosa dia banyak daripada amal dia. Sepatutnya kita katalah tempoh dia duduk dalam neraka tu 10,000 tahun. Dia baru masuk neraka dalam 3 hari. 3 hari neraka ni teruk lah. Jangan kata 3 hari neraka, 3 hari penjara Sungai Buloh pun dah teruk tu dah. Tapi 3 hari neraka tak terbayar. 3 hari neraka, tapi disebabkan dalam hati dia ada sebesar zarah la ilaha illallah, dia berpotensi itulah 3 hari terakhir dia dalam neraka. Terus dia tarik dan hukum hakam ataupun orang kata apa, berbaki lagi 9,000 tahun tu dipadamkan semua. Sebab apa? Sebab syafaat diberikan kepada ahli tauhid. Ahli tauhid ni ahli syahadah ni, ahli 2 kalimah syahadah. Jadi kita janganlah ambil satu, kita kata apa, confident sangat bahawa tak apalah, paling-paling kita dapat yang ni je. Kita buat macam neraka ni tempat camp PLKM kan. Tahan sikit je. Tak, neraka tu ada istilah tahan sikit. Neraka teruk. Walaupun 1 saat, walaupun setengah saat, tak terbayang sakit. Jadi sebaiknya kita daripada awal lagi jangan masuk neraka. Moga-moga Allah izinkan. Jadi dengan mengaji kitab ini, mengaji akidah ni, akidah tentang ahli sunnah, akidah tentang Allah, akidah tentang Rasul ni, tuan-tuan dan puan sekalian, hukumnya fardu ain dan lebih awal wajib dipelajari sebelum wajib solat. Maka ulama membahaskan di antara pahala kita mengaji akidah ni dengan pahala kita solat fardu mana lagi banyak. Ulama menyebutkan bahawasanya pahala kita mengaji kita akidah ni lebih besar daripada pahala solat jemaah tadi. Kerana apa? Kerana solat berjemaah fardu amali. Dan fardu amali ni dia datang setelah mana fardu imani kita selesai. Sah tak kalau seorang tu Kristian malam ni jadi imam kita? Sah tak seorang Yahudi datang solat kita ikut dia? Sah tak Majusi, Buddha dan lain-lain? Tak sah. Sebab apa? Walaupun dia solat, sebab akidah dia tidak sahih, akidah dia tidak benar, akidah dia tidak sah. Awal kewajipan agama ialah akidah dulu. Sebab tu kita tengok dakwah Nabi SAW dimulakan di Mekah dan diakhir di Madinah, lalu dikembali ke Mekah. Pada awal dakwah baginda di Mekah berkisarkan tentang apa? Akidah. Sebab tu kebanyakan ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan di Mekah, yang kita panggil sebagai ayat-ayat Makkiyah, surah-surah Makkiyah, kebanyakan surah tersebut berkisarkan tentang akidah. Contohnya surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Dan banyak lagi ayat Quran yang lain. Dan kebanyakan juzuk amma tu, kita tengok ayat-ayat akidah dalam juzuk amma, juzuk 29, kebanyakannya turun di Mekah ataupun turun sebelum hijrah. Jadi disebabkan itu ulama mengistimbatkan bahawa bahawasanya hukum, bahawasanya pahala akidah, pahala mempelajari akidah lebih besar daripada solat fardu. Kenapa? Kerana inilah asas dia. Ini disebutkan oleh Syekh Nawawi Bantani rahimahullah dalam kitabnya Kashifat As-Sajar. Okey. Jadi khulasah daripada akidah yang sahih ni, kita nak bincang, nak belajar tentang apa? Tentang makna 2 kalimah syahadah dengan terperinci. Baik.
Fa'ajabtuhu ila dhalika faqultu wabillahi taufiqu. Yajibu ala kulli mukallafin an ya'rifa ma yajibu fi haqqihi ta'ala wa ma yastahilu wa ma yajuz. Maka aku pun menjawablah permintaan sahabat aku tadi untuk aku menulis kitab akidah tersebut. Maka aku berkata dengan taufik Allah, wajib ke atas setiap mukallaf. Apa yang wajib ke atas dia? An ya'rifa, untuk dia mengetahui ma yajibu, perkara yang wajib, fi haqqihi ta'ala, pada hak Allah, wa ma yastahil, pada hak Rasul, wa ma yajuz, dan yang harus pada hak Allah. Pertama sekali disebut wajib ke atas mukallaf. Mukallaf ni siapa dia, tuan-tuan perempuan? Mukallaf ni dia datang pada perkataan taklif. Taklif ni maksudnya ilzamu ma fihi kulfah, iaitu syarak mewajibkan perkara yang mana dalam melakukan perkara tersebut ada kulfah, ada kesukaran. Nak datang solat malam ni, nak datang mengaji malam ni bukan senang sebenarnya. Kalaulah senang, semua orang datang sini, tak ada pun duduk luar minum air, tak ada pun duduk luar, duduk dalam rumah. Cuba kalau merasa mudahnya kan, ada jamuan free hari ni, ramai tak? Tak ramai ustaz, sini baik-baik. Okey, ramai. Tidak siapa boleh nafi. Sebab apa? Sebab benda tu mudah. Dan mudah kat sini bukan sekadar mudah untuk dilakukan. Dia sebenarnya bukan isu mudah nak buat. Kalau kira mudah nak buat, mudah nak kita pergi, sebenarnya mudah tak nak turun daripada Pakma ni datang ke sini. Senang je. Betul tak? Bahkan saya daripada Nilai pun boleh datang. Kalau saya daripada Nilai boleh datang, apatah lagi orang daripada Pakma ni, mudahlah datang. Tapi kenapa nisbah orang yang datang kuliah berbanding dengan orang yang datang jamuan rendah? Sedangkan jumlah ataupun kita kata apa, jarak tu sama, bayaran pun tak ada kan. Tapi apa sebab dia? Sebab nafsu kita. Nafsu ni yang menjadi penghalang untuk kita susah buat benda yang baik. Jadi melawan hawa nafsu inilah yang syarak sebut ada unsur kulfah, ada unsur susah nak buat tu. Sebab apa? Sebab dalam hati ni malam ni rasanya nak pergi makan apa, samurai yakiniku dekat bawah tu. Malam ni rasa nak pergi makan apa, bangunan ini, nak makan restoran ini dan lain-lain. Ataupun malam ni anak ajak, ayah jomlah kita pergi apa, mau apa dekat sini, Wang Utama lah kan. Ajak pergi Wang Utama. Nak makan apa? Nak makan contohnya Absolute Thai, kedai tom yum mahal kan. Sedap kedai tu. Cuma mahal sikit lah kan. Ayah dah semangat dah pakai jubah, kitab pun dengar kata Dr. Syed dah tolong beli. Tapi nak pergi tu tiba-tiba anak ajak pergi makan. Jadi apa dia buat? Dia ikutlah anak dia dulu. Maka dia pergilah makan. Maka pahala solat jemaah di masjid hilang. Pahala bersabar dengan kuliah hilang. Pahala dapat pahala daripada mengaji hilang. Dan solat jemaah tu pula dua waktu tu, Maghrib dan Aisyah. Sayang banyak hilang. Sebab apa? Sebab tak mampu nak berlawan dengan hawa nafsu. Bukan dengan erti kata tak boleh bawa anak keluar jalan-jalan, jangan salah faham pula. Maksudnya setiap benda ada waktu dia. Kita boleh gabungkan antara apa? Antara bawa anak keluar dengan datang jemaah. Boleh tak? Boleh. Lepas Aisyah pergi ya. Buka lagi kedai kan. Tutup lah. Pergi esok pula. Pergi siang. Banyak lagi waktu. Jadi itu kira okey lagi lah. Maksudnya kalau tak pergi atas sebab nak khidmat pada keluarga, boleh lagi, ada makhraj lah, kan? Akan tetapi ada juga yang tak pergi tu bukan sebab keluarga pun, sebab memang diri dia tak nak pergi. Jadi dalam kes yang macam ni,
Maksudnya menunjukkan benda yang nak dibuat tu sukar dan susah. Jadi sebab tu taklif ni pada asalnya dia tak benda yang mudah. Dia benda yang agak sukar dan susah. Jadi orang yang dibebani ni kita panggil dia sebagai mukallaf. Kita panggil dia sebagai mukallaf. Mukallaf ni dia ada beberapa syarat. Syarat yang pertama, dia adalah orang yang berakal. Maksud berakal ni tak gila. Tak gila dan juga tidak ada masalah otak yang menyebabkan dia tak boleh faham. Itu yang pertama. Yang kedua, dia dah sampai umur dia ataupun baligh. Yang ketiga, dia berada di kawasan yang sampai dakwah Islam. Dengan arti kata, dia duduk di kawasan yang mana ada ustaz, ada ulama, ada pendakwah. Yang keempat, dia tidak buta dan pekak dalam masa yang sama. Jadi siapa dia yang cukup 4 syarat ni, kita panggil dia mukallaf. Mukallaf ni lah yang mana dia berhak, bukan berhak, dia ada bebanan syarak terhadap dia. Dosa pahala dah start kira dekat dia. Jadi empat-empat ni, setiap orang yang ada 4 sifat ni, semua duduk dalam kategori mukallaf. Jadi bila kata yang pertama berakal, terkeluarlah daripada definisi ni orang yang tidak waras. Jelas lah kan? Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang sampai umur dia. Ni pun jelas. Kanak-kanak yang belum baligh tidak wajib apa-apa kat atas dia. Tapi wajib kat sini dengan makna tidak ada hukum yang kita panggil hukum taklifi yang 5. Haram, makruh, wajib, sunat, tak ada kat dia. Tapi dia ada hukum kat atas dia adalah hukum kita panggil hukum dhaman. Hukum banyak ganti rugi. Contohlah macam ada anak kecil ni kan. Dia datang kat masjid ataupun datang kat surau ni, dia pergi empuk TV tu contohlah, apa-apa dia buat. Kita kata dia budak kecil kan, dosa lah dia buat. Kita kata dia tak berdosa. Tapi bayaran terhadap TV tersebut, ganti rugi tu jatuh dekat wali dia. Okey, jadi wali dia wajib membayar. Sama juga kes kalau andai kata na'udzubillah, ada satu anak kecil bukan dekat kawasan ni lah yang melakukan jenayah mengambil nyawa. Na'udzubillah. Dalam masalah mengambil nyawa, Islam sama ada akan masuk dalam kes qisas ataupun kes bayar diat. Jadi benda tu pun tertakluk juga, walaupun dia tidak ada dosa pahala. Okey. Kemudian yang ketiga, yang keempat, dia merupakan orang yang yang ketiga sampai dakwah Islam kepada dia. Di Malaysia ni secara umumnya saya boleh kata, setakat yang saya tahu, rata-rata semua dah sampai dakwah Islam. Hatta di kawasan perkampungan asli pun Islam dah sampai sebenarnya. Bahkan baru, tak adalah baru, dalam 3 tahun, lama dah kot, sebab Covid pun dah 6 tahun lepas. Duk berasa baru 3 tahun lepas lagi. Saya teringat lagi waktu dalam setahun lepas Covid macam tu, ada seorang ni, dia pergi berdakwah lah dekat kawasan Sabah. Masuklah kawasan-kawasan yang kampung sikit kan. Kemudian dia kata masyarakat kat sini tak pernah kenal lagi Islam. Jadi dia barulah mengislamkan dia kat kawasan sana, dan dia angkat 2 kalimah syahadah dekat dia orang semua. Jadi dia claim lah, dia bubuh kat FB tu, kata dia lah orang pertama yang mengislamkan kawasan ni. Mereka baru dapat dakwah Islam. Kita yang duduk Semenanjung ni tak tahulah realiti tu kan waktu tu. Jadi kita pun like lah, share, alhamdulillah, bagus lah. Saya pun ingat macam tu lah, masih ada dakwah Islam tak sampai. Rupa-rupanya pejabat agama di kawasan Sabah tu buat disclaimer lepas tu. Sebenarnya Jabatan Agama dah masuk dah di kawasan tu dan dah bagi dakwah. Kerana tuan-tuan perempuan kena ingat, di dalam kalangan masyarakat sebahagian, dalam kalangan sebahagian masyarakat orang asli ni, ataupun orang yang dalam perkampungan pedalaman ni, sebahagiannya beragama ikut siapa yang bagi bantuan. Ada sebahagian ni, dan saya rasa kalaulah sebahagian tuan-tuan perempuan ada yang terlibat dengan orang kata apa istilah dia,
kempen politik lah, kempen parti lah. Kan kempen parti pun kadang-kadang masuk kampung bagi ayak, bagi apa semua tu kan. Tak kisahlah parti mana-mana, saya bukan nak politik, cuma contoh mudah dia macam tu. Misalnya kalau kawan ni hari ni dia parti A masuk, okey kita bagi makanan. Kawan ni bagi, dia undi kawan tu lah. Kawan ni pula masuk bagi, okey esok undi yang tu pula. Jadi macam tu. Hatta disebutkan kadang-kadang ada sebahagian masyarakat ni, masyarakat asli sebahagian, hari ni dia jadi Buddha, hari ni jadi Kristian. Sebab apa jadi Kristian? Sebab orang-orang Kristian ni mubaligh lah kan, mubaligh ataupun preacher dia orang, missionary dia orang ni, dia orang modal banyak, dia orang kaya, gereja-gereja ni kaya, dan memang ada modal banyak nak bagi bantuan. Jadi bila dia orang ni masuk jadi Kristian lah pula. Ada kes bila Islam pula masuk jadi orang Islam pula. Jadi memang macam tu, sebahagian memang ada macam tu. Okay? Jadi mereka ni nak duduk kategori mana? Mereka ni sebenarnya dah dikira mukallaf, dakwah dah sampai sebenarnya. Orang kata basically tak ada uzur dah sebenarnya untuk mereka kata saya tak pernah dengar Islam, tak boleh dah. Sebab memang pendakwah dah masuk. Cuma kita bayang adalah ada di dunia ni ada pulau yang mana manusia tak boleh masuk. Contohnya ada satu pulau ni, saya ingat nama dia Pulau Sentinel. Dia di kawasan India, perairan India. Dia memang mengamalkan tradisi tertutup. Siapa sahaja yang nak datang situ dia akan bagi amaran. Kalau masuk juga dia akan. Dan difahamkan tradisi ini dah berjalan lebih 100 tahun. So, untuk manusia yang memang duduk dekat situ, tak pernah dapat mana-mana agama masuk dalam tu, mazhab ahli sunnah menyebutkan bahawa mereka ni kita panggil mereka ahlul fatrah. Ahlul fatrah. Ahlul fatrah ni maksudnya ialah kelompok yang tak dapat jumpa Nabi dan pewaris dia. Kelompok yang tak dapat jumpa Nabi dan pewaris dia. Pewaris kat sini bukan pewaris nasab, pewaris ilmu, iaitu ulama dan juga pendakwah. Jadi mereka ni buatlah apa pun dalam tu, tak beriman ke, tak dianggap sebagai mukallaf. Yang sama juga misalnya kalaulah berada di satu negara yang negara tu dasar dia pemimpin tutup semua wasilah, tutup semua jalan nak berkomunikasi, jalan nak dapat maklumat. Dan saya difahamkan bahawa misalnya negara macam Korea Utara amalkan dasar tu. Tapi saya pun tak berani jamin juga betul ke tak, sebab maklumat tentang Korea Utara yang saya tengok ni pun daripada dokumentari History Channel. History Channel ni pun kita kata apa, channel TV US lah. So basically kita dengar US yang kita tahu ada orang kata apa, beef, perseteruan kan dengan Korea Utara. Jadi boleh jadi benda tu betul, boleh jadi propaganda je. So wallahualam, saya tak tahu realiti di Korea Utara macam mana. Cuma kalaulah betul apa yang disebutkan itu, dengan arti kata agama tak boleh masuk dalam Korea Utara melainkan dengan kelulusan diktator dia, Kim Jong Un tu kan. Dan juga setiap info dikawal oleh dia. Walaupun dikatakan ada Islam masuk, tapi Islam versi Kim Jong Un, kita tak tahulah Islam versi Kim Jong Un macam mana. Ucap 2 kalimah syahadah tu, lepas nama Nabi tu Kim Jong Un Rasul pula. Allahualam lah, saya tak tahu. Tapi andai kita kata kalau teorinya macam tu, maka penduduk Korea Utara tu pun bukan daripada mukallaf. Sebab dakwah Islam langsung tak sampai dekat mereka. Dan yang sampai pula version yang dah corrupted, yang dah diseleweng. Kalau itulah yang terjadi. Tapi kalaulah mereka mempunyai akses untuk dapat Islam yang benar, dan memang ada orang Islam yang hakiki, yang betul, pendakwah yang betul datang masuk negara mereka dan dah berdakwah, ketika tu mereka mukallaf. Sebab dah sampai dah dakwah. Sebab tu disebutkan dalam surah Al-Isra, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan azab satu kaum sehinggalah kami sampaikan ataupun kami utuskan buat kaum itu seorang rasul. Okey. Jadi saya rasa dalam kalangan jemaah malam ni tak ada lah yang daripada bukan mukallaf, melainkan seorang je lah. Yang tu je. Tapi
Walaupun dia tak ada taklif, tapi ke atas walinya wajib mengajar dia akidah tersebut. Sebab tu dalam munakahat hari ni kan, ataupun dalam orang nak berkahwin hari ni, ramai kebanyakan manusia dia hanya tanya tentang persediaan sudut, duit ataupun keduniaan. Contohlah bila seorang cakap saya nak kahwin, apa soalan kita biasanya kalau kita nak tanya dia? Duit cukup tak lagi? Itu soalan pertama. Betul. Tapi kita tak jadikan soalan pertama tentang kahwin. Yang sepatutnya tanya ialah dah cukup ilmu tak nak kahwin? Itu masalah dia. Ini antara masalah dia. Kenapa? Dia ibarat macam kita suruh seorang tu, tak apalah, saya solat selama ni tak sah lagi, solatlah dulu kan, lepas tu baru mengaji tentang solat. Dalam keadaan ada peluang nak mengaji, misalnya dia tangguh dia mengaji tu 5 tahun, 5 tahun dia solat tak sah, berdosa. Berat tak? Dan solat ni dia bukan nak ibadah yang ringan. Dia antara yang kalau meninggal sengaja dosa besar. Bila kata dosa besar, seorang ayah dah tak boleh jadi wali dekat anak perempuan dia, wali nikah. Kena transfer, kena tukar daripada bapa dia kepada tok wan dia kalau tok wan dia hidup. Sebab ayah dia dah digelar sebagai wali fasik. Di mahkamah syar'i dia dah tak boleh jadi saksi. Sebab apa? Keadilan dia dah jatuh, siqah dia dah jatuh sebab dia tak sah solat. Itu implement ataupun implikasi di dunia. Di akhirat lagi dahsyat lah. Jadi sama juga orang yang nak buat satu ibadah, perkahwinan satu ibadah, dia tak ada ilmunya, maka khawatir sepanjang dia melakukan perkahwinan tersebut dia duduk dalam dosa dalam keadaan dia tak sedar. Sebab tu ada orang kata, Ustaz, saya ni ada panah barat, saya nak berkahwin, boleh tak saya kahwin dulu, lepas saya kahwin baru saya betulkan sikap barat saya? Jawapannya tak boleh. Haram dia berkahwin. Sebab apa? Sebab dia tak cukup syarat orang yang boleh kahwin, iaitu seorang suami tidak akan memudaratkan isteri dia. Dan sikap pandai barat masuk dalam masalah hati, masalah akhlak yang menyebabkan mudarat kepada orang lain. Jadi hukumnya haram dia berkahwin selama mana dia belum cuci sifat tersebut. Begitu juga sebenarnya ulama pernah fatwakan bahawa tak boleh kita berjual beli dengan arti kata menjalankan bisnes selagi mana kita tak mengaji fiqh muamalat. Sebab kita tak tahu sepanjang jual beli kita ni sah ataupun tidak. Dan bila jual beli tidak sah, duit yang kita dapat tu sama ada duit haram ataupun duit yang tidak diberkati. Lalu duit tu pula dijadikan sebagai bahan untuk kita beli makanan untuk anak bini kita dan diri kita. Maka tak peliklah bahawa sebahagian keluarga keberkatan dah hilang. Anak bergaduh dengan ayah dia, abang bergaduh dengan adik dia, isteri khianat suami dia, suami khianat isteri dia. Sebab apa? Punca masalah pertama sekali tidak ada ilmu. Sebab itulah disebutkan oleh para ulama, si ayah ni apabila umur anak dia dah sampai 7 tahun, ayah dia wajib mengajar fardu ain dekat anak dia. Fardu ain dekat anak dia. Ustaz, saya tak beranilah ajar anak saya fardu ain. Masalah ada soalan tadi. Masalah sebab apa? Sebab fardu ain semua orang wajib tahu. Kalau dia tak berani cerita apa yang dia wajib tahu dekat anak dia, maksudnya dia ragu-ragu tentang kewajipan pertama dia. Dia sendiri tak jelas tentang kewajipan dia, menunjukkan dia settle lagi ilmu dia, kadar minimum dia tak cukup lagi. Maka bukan sekadar keperluan anak dia tak boleh selesaikan, keperluan diri dia pun tak boleh selesaikan. Ibarat kalau macam kita kata di dunia ni, bila nak pergi, misal seorang ni bila buat declare income tax, banyak sangat apply pengecualian lah. Faham kena apa? Kena audit lah kan. Tengok-tengok, oh ini tak selesai, ini tak selesai. Takut tak? Takut. Aku kena denda, duit kena banyak lagi.
Okay, denda okey lagi lah, takut kena penjara lah apalah atas sebab lari cukai dan lain-lain. Tapi di akhirat nanti hisab dia lagi dahsyat. Hisab dia lagi dahsyat. Maka kita akan dihisab bukan sekadar kita sendiri tau. Kita akan dihisab kita sebagai ayah, kita sebagai kawan, kita sebagai adik, kita sebagai abang, kita sebagai anak, kita sebagai cucu. Semua tu akan dihisab, dia audit secara detail. Maka kalau tak cukup ilmu, berat nanti. Okey. Sebab tu kita kena betulkan sikap kita bahawa apa-apa sekali kita nak buat dalam dunia ni kena ada ilmu terlebih dahulu. Dan kewajipan pertama atas setiap mukallaf, fardu ain pertama atas setiap manusia ialah apa dia? Mengetahui, berilmu tentang Allah dan Rasul-Nya. Jadi sebab tu disebutkan wajib ke atas setiap mukallaf. Kita semua ni wajib tahu. Apa yang kita wajib tahu? Wajib tahu sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang mustahil bagi Allah, dan sifat yang harus bagi Allah. Supaya apa? Supaya kita mengisbatkan sifat-sifat yang sempurna. Ini ialah sifat yang sempurna dan layak bagi Allah. Ini sifat yang tidak sempurna, tercela, tidak layak bagi Allah. Bila kita tahu hal ini, barulah kita faham, barulah kita ni sebenarnya layak digelar orang yang mengenal Allah. Baik. Maka sepanjang pengajian kita akidah kita ni, kita akan memahami satu benda yang namanya ma'rifatullah, itu mengenal Allah. Ma'rifatullah ni kata ulama dia ada 3 rukun. Dia ada 3 rukun. Rukun yang pertama namanya jazam. Rukun pertama namanya jazam. Jazam ni maksudnya kena yakin. Apa maksud yakin? Yakin ni maksudnya bila kita faham, kita percaya dekat satu benda, kita tak terima satu kebarangkalian pun perkara itu akan salah, walaupun 1%. Jadi misalnya kalau ada orang tanya kita, Allah wujud tak? Wujud. Ada kebarangkalian tak benda ni salah? Tak ada. Kalau lah seorang tu kata, ada ustaz, cuma saya lebih prefer Tuhan wujud lah, maka dia tak dianggap Islam. Tentang usul agama dia tidak ada istilah boleh ragu. Kalau Tuhan kata ya, ya, tak boleh ragu, walaupun 1%. Maka bila kita sebut yakin, terkeluarlah daripada yakin ni beberapa benda. Yang pertama, terkeluarlah zan, yang kita duk sebut husnudzan, sangkaan baik tu kan. Sangkaan ni level dia kita kata di antara 51% hingga 99%. Dia sangkaan berat. Contoh macam malam ni saya tengok awan tebal tak ada. Jadi sangkaan berat saya malam ni tak hujan. Jadi itu kita panggil zon. Ada tak kebarangkalian nak hujan? Ada. Tapi kebarangkalian dia rendah. Bawah daripada zon ada benda yang nama dia syak. Syak wasangka dalam bahasa Melayu tu. Syak ni dia 50-50. Nak kata ya pun tidak, nak kata tidak pun tidak. Okey, tu syak. Bawah lagi nama dia waham. Waham ni maksudnya kebarangkalian yang rendah. Contoh macam malam ni nak hujan, saya rasa rendah sangat kebarangkalian itu. Itu kita panggil waham. Dan yang bawah sekali kita panggil jahil ataupun tidak tahu. Tidak tahu, jahil ni kosong. Contoh kalau ditanya kan, penggas seterusnya siapa yang akan jadi Perdana Menteri? Saya tak tahu. Itu nama dia jahil. Jadi dalam akidah daripada 4 tahap tadi, yang diterima hanya satu, iaitu yakin. Berbeza dalam fiqh. Dalam fiqh yang diterima 2, yakin dan juga zan. Zan. Sebab tu misalnya kalau kita mandi wajib, antara syarat mandi wajib ialah ta'mimul badani bil ma'. Kita meratakan satu badan dengan air. Okey, disyaratkan tak untuk kita yakin 100% air kena dekat semua?
tak disyaratkan. Kalau disyaratkan jenuh setiap kali mandi wajib tu, oh belah-belah belakang ni kena tak lagi kan. Sedangkan dah usaha, itu yang jadi was-was tu. Sama juga macam bila kita sucikan pakaian. Bila kita sucikan pakaian, kita letak dalam washing machine dan seumpamanya tu kan. Bila washing machine moden ni, bila dia dah ada basuhan lebih 2-3 kali ni, fuqaha contemporary hukumkan memadai, sah lah. Cuma kadang-kadang kita nak yakin tak kata kesan-kesan najis yang sikit-sikit tu ada lagi tak? Yang ni fuqaha tak syaratkan kena 100%. Tapi sebab tu ada kajian juga, sebahagian pekaji buat, bila dia buat test dekat sebahagian dobi kan, dia nak tengok misalnya ada najis, saya tak pasti najis, buat air kencing rasanya, bawa masuk dalam dobi di luar ni, kemudian dicek dalam makmal ada lagi tak air zat-zat dia tu. Dalam makmal cek pun kata tak ada dah, kesan tu hilang lah. Tapi adakah pada asalnya kita wajib tahu sampai setahap tu? Tak, memadai kita sangka dengan berat bahawa ni dah kira sah. Dia ada beza noh, sangkaan berat dengan ambil mudah. Ambil mudah ni basuh 2-3 cepok sikit, selesai lah. Tak, itu ambil mudah nama dia. Zon ni maksudnya memang kita dah usaha sampai ke hujung badan, kita rasa okey, cukup dah ni, selesai. Dalam fiqh dia boleh nak zon, melainkan beberapa tempat dia tak boleh zon, dia kena yakin. Contoh macam dalam masalah ni, masalah biasalah, kalau kita tak ikut imam kan, kita semayang seorang-seorang, semayang solat 4 rakaat ni, mai dekat rakaat ketiga keempat tu jam. Kena pula tadi duk fikir benda lain kan, gaji tak cukup lah bulan ni, TMB naik pula dah habis katanya baru ni kan, dah serabut dah kepala. Mai kat rakaat keempat, ni rakaat 3 ke 4, nak buat apa waktu tu? Saya semayang lain lah Ustaz. Tak. Dalam masalah ni fuqaha kata kena yakin. Yakin dengan erti kata dia mai dekat 4 tu, yakin tak 100% kata sekarang ni rakaat 4. Kalau yakin tak ada syak 4. Tapi bila syak maksud dia, kita rasa macam macam 3, macam 4 ya. Tapi saya berat belah 4. Tak boleh juga ambil 4 tu. Kena ambil yang kurang. Sebab bila ambil yang kurang, confirm yakin, bila tambah akan cukup 4. Sebab dia ada kaedah ada al-aslu adam. Asal satu benda tu tak buat. Jadi antara sampai kat satu rakaat, kita duduk fikir 3 ke 4. Yang confirm buat 3. Yang confirm buat 3. Kalau kita sampai kat rakaat keempat, kita ragu-ragu. Ni 3 ke 4 kita kena ambil yang sedikit. Sebab asalnya ialah yang 3 belum kita buat. Minta maaf, bila sampai kat rakaat keempat, kita duk rasa kan, ni 3 ke 4, kita kena ambil 3. Sebab asalnya ialah kita tak buat. Berbalik kepada asal. Okay? Jadi ada masalah yang memang kena ambil yakin, dia tak boleh ambil syak. Tapi masalah tak banyak. Tapi fiqh banyak ruang dia memadai zon. Bila akidah dia tak ada istilah zon, melainkan benda yang furu'. Okay, kita kata dalam syurga ada buah kan, wajib percaya dalam syurga ada buah. Wajib, Allah sebut fawakih, ada banyak dalam syurga. Okey, ada berapa buah? Berapa buah tu tak ada siapa tahu kan secara detail. Jadi yang tu kita panggil dia furu' akidah. Misalnya sebahagian riwayat ada sebut nikmat dia sekian. Tapi benda tu furu'. Maka benda yang furu' ni tak disyaratkan yakin. Okey? Baik. Tu yang pertama. Yang kedua, mesti betul yakin tu. Saya yakin Ustaz, tapi saya yakin Allah ada anak. Berat. Yakin tu salah, maka dia tak dikira. Dia mesti betul. Jaza mutabi' lil waqi'. Dan yang ketiga, an dalilin, ada dalil. Maka dalam hal ni ulama bincangkan tentang hukum muqallid, iaitu hukum berakidah ikut orang sahaja. Boleh tak?
Tak boleh. Ustaz, saya akidah saya tak tahu, saya ikut ustaz je. Tak boleh. Akidah ni kena mengaji, kemudian kita kena fikir betul ke salah. Secara taklid tak boleh. Sebab apa? Sebab dalam suruhan beriman kepada Allah, Allah dah sebut fa'lam annahu la ilaha illallah. Tahu. Bila sebut tahu ni, kita ada tahu benda tu betul salah dan kita ada dalil terhadap dia. Jadi sebab tu dalam berakidah ni kita kena usaha fikir sikit. Dan benda ni tak susah pun. Nak tanya Allah wujud ke tidak, kena ikut orang ke? Tak, kita sendiri boleh fikir. Kita baca Quran, kita pun nampak Allah Maha berkuasa, Allah Maha mendengar. Jadi benda-benda usul akidah ni dia tak susah. Jadi untuk cari dalil tu senang saja. Dan insya-Allah sepanjang pengajian kita ni kita akan tengok dengan detail. Okey? Dan insya-Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk pula tentang sifat Allah yang pertama yang namanya sifat wujud. Okey? Kita berhenti dekat sini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Alhamdulillah rabbil alamin.